Ni buat. Bocor kat tempat yang ni Tuang. Ni untuk ni. Masuk tiup boleh, tapi abang punya tayar ni pun tebal lagi bang. Ni. Ni buat. Bocor kat tempat yang ni Oh, yang tu tak kuat bang. Itu memang tak kuat. Abang kena pakai memang kompresor besar dalam 30 liter tu okey. Nak masuk ubat boleh masuk ubat dalam. Masuk ubat nanti dia tampar daripada dalam je. Boleh tahan? Boleh. Sebab dia gam yang cecair. So lubang-lubang kecil semua dia tampar daripada dalam lah. Satu botol. Satu tayar satu botol. Ini dah okey kan? Malam tu si musuh makan ekstrim. Okey, dia dah tampal. Motor ni kadang jauh. Depan ada angin? Kuang-kuang juga. Kurang kan? Kalau masuk tu lori motor. Nak tukar awet tukar dua-dua bang. Ni bang nampak halus je. Dia kalau tayar dah lama dia getak bang. Nak tampal boleh lah kalau untuk sementara, tapi kalau macam nak pakai lama jalan jauh memang tak boleh lah. Ada abang kalau nak tukar apa minyak hitam, rantai ke apa memang saya ada. Kalau kena kat tempat kerja pun tak apa, saya boleh datang. Okey, ngam. Tak apa, kalau apa-apa nanti abang beritahu. Kedai ada masa tak untuk. Okey.